mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, belum pun reda kehangatan pengumuman Facundo Garcés sebagai pemain warisan terbaru skuad Harimau Melaya. Hari ini, Persatuan Bola Sepak Malaysia sekali lagi mengejutkan seluruh peminat bola sepak negara apabila memperkenalkan Imanol Machuca, seorang pemain kelahiran Argentina, sebagai warisan ke-6 dalam projek Revolusi TMJ. Beliau merupakan pemain kelahiran Argentina yang kini beraksi sebagai pemain sayap kanan untuk Vélez Sarsfield dalam Liga Profesional Argentina. Beliau menyertai kelab tersebut secara pinjaman dari Fortaleza, sebuah kelab bola sepak di Brazil, sejak Januari musim ini. Berita ini tersebar menerusi satu hantaran ringkas daripada Cesar Luis Merlo. Dia adalah individu yang sangat dipercayai setakat ini. Gambar Machuca kelihatan tersenyum sambil memakai jersey training Harimau Melaya juga sudah tersebar sebelum pengumuman rasmi dibuat. Penampakan kelibat Machuca ketika dalam sesi latihan tertutup bersama barisan pemain negara sekaligus mengesahkan kehadirannya sebagai sebahagian daripada perancangan besar FM menjelang kempen kelayakan Piala Asia dan kelayakan Piala Dunia akan datang. Imanol Machuca adalah permata dari Argentina dan aset baharu Harimau Melaya. Imanol Machuca merupakan antara pemain sayap yang terkenal dengan kelincahan, teknik kawalan bola dan kemampuan mencipta ruang di kawasan lawan. Pada usia 25 tahun, Machuca telah melalui fasa pembangunan bersama Vélez Sarsfield dan Union Santa sebelum mengecap kemuncak karier di Eropah. Kredit dan syabas diucapkan kepada pasukan pencari bakat warisan dari FAM yang dilihat secara senyap-senyap menjejaki latar belakang beberapa pemain dua negara yang memiliki pertalian darah dengan Malaysia sejak terhasilnya revolusi yang tercetus dari Tunku Ismail. Setelah melalui proses dokumentasi dan pengesahan identiti yang ketat, Machuca akhirnya telah sah didaftarkan sebagai pemain warisan ke-6 Malaysia dan layak untuk menyarung jersey Harimau Melaya mengikut undang-undang FIFA dan perlembagaan negara. Daripada Argentina ke Bukit Jalil, pasti ia satu perjalanan yang tidak disangka ramai. Bagi kebanyakan penyokong Harimau Melaya, kenyataan bahawa seorang pemain Eropah yang bersedia untuk menyertai skuad kebangsaan bukan sahaja mengejutkan, malah ia dianggap luar biasa. FAM sendiri menyatakan bahawa pendekatan ini merupakan sebahagian daripada pelan transformasi skuad negara yang lebih agresif dan kompetitif menjelang tahun 2026 dan 2027 mendatang. Apa yang mampu dibawa oleh Machuca ke dalam skuad Harimau Melaya, saya akan lanjutkan ulasan ini dengan lebih teliti. Berbeza dengan Facundo Garcés yang berperanan sebagai benteng pertahanan, Machuca adalah pemain serangan, lebih tepat lagi pemain sayap kanan yang memiliki gaya permainan eksplosif. Ciri-ciri utama Machuca adalah kelajuan larian. Machuca merupakan antara pemain terpantas dalam Liga Argentina sebelum ke Eropah dengan catatan kelajuan yang sangat mengejutkan. Mampu melakukan dribble yang mengelirukan pihak lawan sering membuli pertahanan lawan dengan quick feet dan perubahan arah yang tajam. Crossing dan through ball juga bagus. Imanol Machuca sering menghasilkan peluang kepada penyerang sesuai dengan sistem Peter Klamovski. Dia juga dianggap pemain yang versatil kerana dia mampu bermain di posisi sayap kiri, sayap kanan dan kadangkala sebagai pemain nombor 10. Beliau dijangka akan memberi saingan sihat kepada pemain sedia ada seperti Arif Aiman, Faisal Halim dan Safawi Rashid. Imanol Machuca juga mampu menambah variasi taktikal kepada barisan serangan Malaysia. Kehadiran Machuca sebenarnya bukan kebetulan. 2 bulan yang lepas, Tunku Ismail sudah pun memberitahu kepada kita bahawa projek revolusi ini sedang berjalan dengan baik dan Tunku Ismail sudah mengenal pasti 6 hingga 7 pemain warisan yang akan menyertai revolusi ini. Hari ini telah menjadi bukti bahawa Tunku Ismail bukan seorang yang cakap kosong kepada kita semua. Benar apa kata TMJ, mereka bukan biasa. Ulasan di dalam video ini berdasarkan maklumat terkini yang tersedia sehingga hari ini. Sebarang perkembangan lanjut akan dikemaskini oleh saya apabila maklumat baharu diperolehi.